Assalamualaikum. Okey, kali ini Cik Miss nak tunjukkan soalan bentuk piawai, okey, menggunakan kalkulator MS dan ada tricks dia dekat sini. Okey, jom kita baca soalan. Azhar, Baba, Ciu dan Dolly telah mengeluarkan modal untuk suatu perniagaan. Modal Azhar ialah sebanyak 5.3 darab 10 kuasa 4. So, Azhar adalah 5.3 darab 10 kuasa 4. Manakala modal Baba adalah kurang 5,000 daripada modal Azhar. So, Baba adalah kurang 5,000 daripada Azhar. Modal Ciu pula adalah sama dengan modal Baba. So, Ciu adalah sama dengan modal Baba. Jumlah keseluruhan modal mereka ialah sebanyak 1.7 darab 10 kuasa 5. Berapakah dalam RM modal Dolly? So, kita nak cari berapa Dolly punya modal di mana keseluruhannya adalah 1.7 darab 10 kuasa 5. Okey, so jom kita simpan modal Azhar, Baba dan juga Ciu dalam kalkulator kita. So, macam mana kita akan buat? 5.3 gunakan bentuk piawai yang ni. Kuasa berapa? 4. Terus tekan 4. Tekan sama dengan, so 53,000 ni simpan pada huruf A. Nampak tak dekat sini ada STO? So, bila berwarna kuning, kita perlu tekan Shift STO. Nampak STO kecil ni? Nak simpan pada huruf apa? A. Terus tekan A. So, dia akan simpankan modal Azhar pada huruf A. Okey. Modal Baba pula adalah kurang 5,000 daripada Azhar. So, Azhar punya alfa A ni tolak dengan 5,000. So, ini adalah modal Baba dan juga Ciu. So, apa yang saya akan buat adalah simpan pada huruf B. Shift STO B. Okey, dan saya juga akan simpan Shift STO C. Sebab Ciu juga adalah sama juga dengan Baba. So, Dolly adalah berapa? So, bermaksud semua ni 1.7 darab 10 kuasa 5 ni tolakkan dengan Azhar, Baba dan juga Ciu. So, apa yang saya akan buat adalah 1.7 kuasa 5 tolak dengan alfa A Azhar punya, tolak dengan alfa B Baba, tolak dengan alfa C Ciu. So, berapa jawapannya? Adalah 21,000. So, 21,000 kita gerakkan 1, 2, 3, 4. So, dia adalah 2.1 darab 10 kuasa 4. Jawapannya adalah A. Simple kan? Bye. Jumpa lagi.